Kepada korang yang suka makan nasi kandar tu, korang tak payah pergi sampai Pulau Pinang. Jom ikut kita orang pergi 3 pot terbaik nasi kandar di Kuala Lumpur. Welcome back to Landscation. Saya Muhammad Khalid, saya Afaika. So, dalam video Landscation kali ni, kita akan bawa korang semua pergi 3 pot best nasi kandar di Kuala Lumpur. Nasi kandar Pulau Pinang, kepala ikan kari lenang. Melu, kita dah dapat nasi kandar kita hari ni. Yes. Apa punya line up kau ambil ni hari ni ya? Okay, so ni starter pack aku untuk nasi kandar. Kita ada nasi, ayam pistol, sayur kobis, kuah banjir, dan aku add on sambal belacan. Sebab aku ni suka sambal belacan. Kau ambil ayam apa ni? Ayam goreng ke? Ayam goreng ni besar-besar weh. Okey. Kalau aku pula kan, aku punya line up kan. Ayam bawang, Penuh. sayur kobis, kuah campur banjir. Settle. Aku ambil basic je. Settle. Tapi dekat kedai ni, ibu takkan ada nasi kandar je MS. Dia ada mi goreng lah. Mi goreng mami. Special dia untuk kedai. Mi goreng mami. Ni pun orang kata best. Tak apa, kita try dulu. Tengok, pergi tak pergi. Kau ni tak ke? Memang ke? Kita makan lagi, tak tahu lagi. Memang tak tahu lagi. Kita makan lagi. Buat peminat nasi kandar kuah kari yang pekat dan pedas manis, memang wajib try lah nasi kandar Siti ni. Pinggan Kita nak makan nasi kandar dekat mana pula? Sekarang ni, kita nak makan nasi kandar yang legend juga kat KL ni. Kau tahu tak kedai dia apa? Apa dia? Kudu bin Abdul ni ha. Jadi jom guys, kita nak try ni pula. Kudu bin Abdul. Korang tak sabar kan? Jom kita orang bawa. Jom kita bawa. Lola, negrona mata mi corazón. Kita tengah beratur nasi kandar Kudu bin Abdul. Lola, con tu indiferencia a mi corazón lo vas a matar. Sabes muy bien de que está muriendo por ti. Sin tu querer sé que dejará de latir. Nasi kandar kudu ni kuah dia jenis kuah cair, tapi rasa dia ya Allah, rempahnya cukup sur. Korang tahu tak pasal fun fact kedai ni? Kedai ni legend tau. Sebab apa? Legend pun makan kat sini. Lola conmigo Korang tahu ni? Kedai ni menjadi kegemaran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. me da. Dan bukan tu je. Hanya di Tokek saja kami tiada cawangan lain. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá. Ave María. Alright Melo, tadi kita dah jalan-jalan, dah pusing-pusing KL. Sekarang kita dah sampai dekat pot nasi kandar kita yang ketiga, iaitu pot kita yang terakhir. Yes, kali ni kedai ni dia ada dekat merata. Cawangannya ada banyak, tapi yang ni kedai yang paling ori. The first sekali, original nasi kandar Sadam. Yes, Sadam. Lu takkan ada nasi kandar je, roti canai pun ada petang-petang. Dia tengah buat roti canai ni. Jom kita orang ambil Makan nasi suku. Ada 8.5 ni. Ini 8.5. Okey. Ni Ini nasi biasa. 9.5. Ni 9.5. Okey. Nasi kandar Sadam Segambut ni korang ada 2 lot kedai. Kedai yang pertama untuk tempat korang ambil makanan. Kedai yang kedua adalah tempat untuk korang makan. Nasi kandar Sadam ni kuah dia pekat dan rasa dia memang menyengat. Tengok tu, siap buat es, tanda sur. So Min, aku nak tanya hang. Ya. Antara 1, 2, 3, mana nasi kandar yang sedap untuk kau? Nombor 3, nasi kandar Siti. Siti. Nombor 2, nasi kandar Kudu bin Abdul. Nombor 1, Sadam Segambut ah. Kau pula macam mana? Okey. Semestinya nombor 1 adalah Sadam. Nombor 2 tukar sikit lah. Nombor 2 bagi aku Siti. Nombor 3 bagi aku Kudu.
So itu saja daripada kami. Jumpa anda di video seterusnya. Jangan lupa like, comment and share video ni. Subscribe YouTube Landscation.